Antara benda yang penting yang ramai orang tinggal, tamak-ninah. Apa makna tamak-ninah? Tamak-ninah ialah kita duduk dalam rukun dalam keadaan diam, tidak bergerak. Kita tengah berdiri, Allahu Akbar, diam, tak gerak. Itu panggil tamak-ninah. Lepas diam barulah Sami Allahu liman hamidah. Bila dah berdiri betul, tegak, tidak bergerak, itu panggil tamak-ninah. Allahu Akbar, sujud tu keras dalam tu. Orang tengok tak gerak, itu panggil tamak-ninah. Jaga tamak-ninah. Nak semayang, berdiri betul dulu, baru takbir. Bila rokok, jangan rada nak akad. Allahu Akbar, akad selalu. Itu pencuri dalam solat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Baru siapa ia berdiri kau, Allahu Akbar. Dari kena bumi, Allahu Akbar. Duduk tak ada apa, Allahu Akbar. 2 minit semayang lahu. Oh, barak tu.